Sejujurnya, aku memang jenis gosok pakaian sekadar cukup-cukup je. Asalkan nampak kemas bila pakai dah memadai. Aku bukan yang suka gosok lama-lama sampai licin berkilat. Jadi bila guna setrika ni, dah tak perlu ulang banyak kali. Bila kotak sampai, aku belik-belik dulu lepas tu buka. Perkara pertama yang aku jumpa ialah manual penggunaan. Simple, senang faham. Lepas tu baru nampak setrika steam gabur ni siap dengan tapak stand dia. Dalam kotak juga ada kap kecil untuk isi air. Plug dia pula jenis 3 pin. Memang sesuai terus sambung dengan soket rumah. Tak perlu adapter tambahan. Sebelum guna, aku isi air dulu dalam tangki. Kapasiti dia ngam, tak berat di tangan. Bila setrika dipasang, tak ambil masa lama untuk sedia digunakan. Bila tekan fungsi steam, web keluar dengan stabil, tak terpecik atau bocor. Dari situ aku rasa yakin nak mula gosok pakaian. Aku cuba dulu pada uniform tadika si kecil. Gosok sikit bahagian depan je, bukan satu seluar penuh pun. Bila guna steam, aku terkejut sebab sekali lalu je kedut terus lembut.